Pameran ini telah dilaksanakan pada 14 Mei 2026. Seramai 8 orang siswa guru daripada jurusan pendidikan khas telah ditugaskan untuk mengadakan lawatan ke pusat pemulihan dalam komuniti bagi memenuhi keperluan kawasan kerja khusus yang berkaitan. PDK yang telah dipilih bagi pelaksanaan aktiviti ini ialah Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Taman Sentosa. Bagi kursus PKK 112 iaitu Komunikasi Argumentatif dan Alternatif AAC, kami telah ditugaskan untuk mengajarkan satu pameran yang memamerkan produk AAC untuk berkomunikasi dengan pelatih di PDK yang telah dihasilkan dalam tugasan yang sebelumnya. Cara penggunaannya dia punya macam serak sikit lah, ada kategori. Saya punya bebas sikit. So saya buat macam ni. Kalau ada orang nak dia orang nak pergi nak jalan. So tujuan saya buat podcast ni untuk dia orang kan mesti belajar pasal belajar dan dia orang tak tahu lah apa gambar apa makna. So yang saya letak dalam sini bagi dia orang yang tahu makna. So jadi kalau dia orang nak saya rasa dia orang boleh ambil dari atas. Jadi kalau dia orang boleh recognize gambar, dia orang boleh just ambil tanpa di sini. Jadi itu dia. Dia tak ada tajuk besar kan? Oh, tajuk besar. Sudah saya nak. Okey. Yang senang ni ring untuk saya pause. Sebab dia budak ni nak tarik gitu. Jadi saya nak dia buka okey bagi dia titik dia dan kasih tapi tak apa, kita memang semua kena belajar. Saya pun masih belajar lagi. Okey. Puan ada pandangan-pandangan ke nak Okey, untuk yang pertama, saya suka yang ni sebab dia untuk safety untuk budak-budak autism. Budak-budak autism awak tahu macam mana orang. Okey. Untuk colour pun saya suka. Dan yang untuk yang ni, macam yang saya cakap tadi, tajuk besar. Kena ada satu tajuk besar. Dan apa untuk ni? Ni apa untuk ni? Okey. Kalau macam ni terlampau banyak, dia jadi messy. So you boleh buat satu-satu lah. Satu book. Dan kita boleh ajar satu-satu. Ini okey juga. Memang budak-budak kena belajar macam mana nak buka, macam mana nak ambil, macam mana nak lekat. Itu memang kena. Sebab kalau banyak sini, dia dah budak autism ni satu lah. Dia akan jadi macam tak tentu arah dia. Itu saja. Nampak okey, yang ni yang paling safety lah saya nampak. Sebab budak-budak autism memang suka yang jadi macam ni lembut. Sebab saya ada nak kulit orang tu, dia kalau dia tenteram, dia bentukkan benda-benda yang lembut. Contohnya kitchen, maknanya blusher yang lembut, berbulu. Kitchen tapi yang ni, dia ada bulu. Blusher, dia ambil. So dia punya lebat kat sini, satu tak pipi dia tenang. Ada orang yang macam tu. So jadi untuk safety memang bagus benda ni. Kena ringkaskan.
Jadi nama saya Muhammad Hafiz bin Ismaili. Jadi ini adalah AAC saya. Dan itu sini nama AAC saya Tok Buku. Sebab apa nama dia Tok Buku? Sebab buku ni tujuan dia untuk menggalakkan kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi disebabkan mereka mempunyai macam ketidakupayaan untuk cakap ataupun meluahkan ekspresi mereka, kita gunakan gambar aja untuk komunikasi. Jadi kalau kau nampak lepas ni, saya menggunakan kain sebagai medium sentuhan lah untuk kanak-kanak ni. Setahu saya macam kanak-kanak autism dia macam takut lah masalah sesali. Jadi bila menggunakan kain ni dapat merangsang motor hati mereka. Jadi untuk bahagian yang pertama adalah bahagian tentang emosi mereka. Jadi di sini ada gambar seperti gambar muka untuk kanak-kanak tampilkan emosi mereka di sini. Jadi saya telah meletakkan beberapa emosi lah yang ada kat sini, seperti mengantuk, gembira, malu, takut, sedih, dan lain-lain lagi. Okay. Untuk bahagian yang kedua adalah tentang apa kemahuan budak tu, apa yang budak kenal. Jadi dekat bahagian ni, budak-budak tu kalau dia high function, dia bolehlah bina ayat kan. Sebab sini saya telah letakkan kata macam bahasa diri yang mudah lah, supaya dia orang boleh membina ayat. Tapi kalau dia orang macam tak mana nak bina ayat, dia orang boleh lekatkan benda yang dia orang nak buat tu. Macam maybe boleh minum air, ataupun menulis, ataupun makan dan sebagainya lah. Ini adalah orang kata rutin harian mereka lah, yang mereka selalu buat. Lepas tu saya juga telah letak satu bahagian lagi tentang macam pihak ataupun individu terdekat dengan mereka. Jadi bahagian ni pula, bahagian ni juga mula dengan dekat bahagian macam kemahuan mereka tu. Mesti untuk bahagian yang seterusnya adalah bahagian tugasan. Ini kalau macam ni lebih sesuai pada budak-budak, macam masalah pendengaran ke, masalah nak cakap apa-apa. Buat contohlah kita sebagai cikgu nak bagi kerja kat diorang kan. So kita macam dia susun buku. So susun buku kita lah dekat sini, kita satu tugasan yang kita nak bagi. Dan bahagian terakhir ni pun bahagian tugasan juga, tapi ini macam kita kalau kita bagi hadiah, budak tu akan letakkan dekat bahagian kemudian. Betul lah, ada pembagian hadiah yang mereka suka lah. Contohnya makanan, main, ataupun puzzle dengan lagu. Ni reward untuk dia selepas buat kerja lah. Betul. Jadi seterusnya lagi saya menggunakan design seperti bag lah, supaya kanak-kanak itu mudah untuk bawa isi saya ke mana-mana. Jadi itu saja. Tanya diucapkan kepada Afiq kerana berjaya menyiapkan satu AGM yang sangat menarik, sangat function. Kali ni sangat function dengan dia orang memegang. Ini pun kain-kain ni memang sangat bagus lah untuk aksesori anak-anak autism ni. Untuk pendapat saya kalau boleh kurangkan sikit penggunaan gambar tu ya. Dan bila sikit kita boleh buat besarkan sikit gambar tu. Ni kalau banyak sangat ni dia macam, untuk yang high function dia okey, untuk yang macam slow sikit tu dia macam banyak sangat. Lagi satu yang tajam-tajam ni boleh dikemas inikan lah. Jangan, sebab kadang-kadang ada yang membuatkan benda ni boleh membuatkan dia terluka lah. Semua menarik.
Itu saja dari saya. Banyak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Thank